Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas tuduhan memandu kereta secara melawan arus. Kejadian yang tular di media sosial 2 minggu lalu itu menyebabkan kereta jenis Pro 2 Azia yang dipandu tertuduh tersepit antara dua lori. Tertuduh Astonish didakwa memandu di jalan raya secara melulu dengan cara menyongsong arus. Kejadian dilaporkan berlaku di Jalan Gelang Patah, Ulu Choh, kira-kira jam 9 pagi pada 9 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin. Bagaimanapun, lelaki berusia 27 tahun ini diarah menyerahkan pasport kepada mahkamah dan lesen memandunya digantung sehingga kes selesai. Sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak lebih RM15,000. Selain hilang kelayakan memiliki lesen selama 5 tahun dari tarikh sabitan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 20 Jun depan untuk sebutan semula kes. Sebelum ini, tular video sebuah kereta jenis Pro 2 Azia dirakam memandu secara melawan arus sebelum kenderaan itu tersepit di antara dua trailer. Kejadian turut menyebabkan kesesakan lalu lintas. Hasil siasatan mendapati suspek mendakwa memandu secara melawan arus sejauh 500 meter kerana tersalah lorong.